kerana ramai kita bercakap tentang riak tapi salah. Dia nasihat orang tentang riak, dia tak faham benda mana riak. Dia beli komputer baru, dia post dalam Instagram, nampak, comel tak komputer saya, 6,000 saya beli. Ada bantu dia, tak baik riak. Dia nak nasihat orang, dia patut dinasihat. Itu bukan riak. Riak ini kita buat amal akhirat. Kita sembahyang bukan kerana Allah, kerana makhluk. Kita baca Quran bukan kerana Allah, kerana manusia. Kita sedekah bukan kerana Allah, kerana menunjuk-nunjuk. Itu barulah namanya riak. Faham tak ni? Contoh riak. Masa nak buat sedekah dah, RM20 nak. Tak ada orang tu simpan tu. Kau lagi. Nah, simpan tu lah. Bila orang ramai. Pak, kerana Allah, kerana orang. Itu riak. Riak ini talabul manzilah, mencari ketinggian fi qulubin nas, dalam hati manusia, bi a'malil akhirah, dengan melakukan segala amal yang bangsa akhirat. Faham bab riak, baru boleh nasihat orang tentang riak. Nah, ni kita pun tak faham. Nah, kita kata orang riak, jadi kita bertanggungjawab dengan perkataan.